adalah sejarah kanser. Kalau ada sejarah kanser, memang faktor risiko itu meningkat. Sebab kita lihat dari segi patofisiologi itu sendiri adalah genetik. Isu genetik itu memainkan peranan untuk pembentukan kanser. Yang ketiga adalah diet kaya dengan daging merah ataupun diproses. Yang ini agak kontroversi lah, kerana kita tidak kata bahawa daging tak boleh makan daging langsung, tapi faktor bagaimana daging itu diproses, bagaimana daging itu dimasak membuatkan ia memberi outcome yang berbeza. Dan daging merah apabila kita masak dengan suhu yang terlalu tinggi, grill, panggang dan goreng ini akan menghasilkan sebatian carcinogenic seperti HCA dan PH, dan makanan-makanan yang proses seperti daging salai, sausage, bacon, daging-daging burger, yang itu juga ada nitrite yang boleh berubah menjadi bahan yang carcinogenic ataupun boleh menyebabkan kanser. Dan kesan terdedah kepada makanan ini untuk tempoh yang masa lama, dia akan menyebabkan keradangan dalam usus besar kita, dan kajian menunjukkan dia boleh meningkatkan risiko kanser sebanyak 20 ke 30%. Dan dos yang ada sejarah polip yang tadi saya beritahu tu, pertumbuhan kecil, dia juga mempunyai risiko untuk pembentukan kanser. Secara keseluruhannya, kalau kita lihat secara keseluruhannya kita sudah tahu apa faktor risiko tadi, dan untuk mengurangkan risiko tu perlulah lakukan pemeriksaan awal, buat kalau yang kita tahu bahawa kita ada berisiko tinggi, ada family history, kena buat pemeriksaan awal. Dos yang makanan perlu banyak serat, dan tidak perlu kurangkan pengambilan daging proses. And then of course berat badan dan juga aktiviti fizikal, serta merokok dan juga alkohol yang boleh merosakkan DNA kita. And saya pergi kepada senario global. Gerak tak dia punya slide? Okay, dari segi senario global, dari segi daripada data global kan menunjukkan bahawa ini adalah daripada IARC, International Agency Research Cancer, menganggarkan secara global 1 hingga 5 orang menghidap kanser sepanjang hayat mereka. Dan daripada jumlah ini, 1 daripada 8 lelaki dan juga 1 daripada 11 wanita meninggal dunia akibat kanser. Dan jika kita lihat dari segi data ini, dari segi statistik lah, kita lihat kanser yang ini adalah data yang dicatatkan pada tahun 2020, di mana hampir 20 juta kes kanser dikesan di seluruh dunia. Dan kita lihat top 3 jenis kanser yang paling banyak didiagnose adalah, yang pertama adalah kanser payudara, diikuti dengan kanser paru-paru dan juga kanser kolorektal. Tetapi kita lihat dari segi persentasenya tidak banyak perbezaan, 11% dan 10% untuk ketiga-tiga kanser ini. Dan jika kita lihat graf di sebelah kanan itu adalah iaitu bilangan kematian bagi lelaki dan wanita, kita lihat hampir 10 juta rakyat di dunia meninggal akibat kanser pada tahun 2020. Dan kanser yang banyak mencatatkan kematian tertinggi adalah kanser paru-paru, diikuti dengan kanser kolorektal, iaitu sebanyak hampir 1 juta kematian di seluruh dunia. Okey, saya ingin ambil perhatian seluruh audiens. Kita lihat pada mapping yang agak menarik ini, di mana kita lihat keluar tak mapping? Ada keluar? Keluar. Sekarang kat mana? Kesimpulan risiko. Oh, tak bergerak lah daripada tadi. Sekarang? Okey, nampak. Keluar mapping Okey. Okey, jadi tadi tak nampak graf tu. Okey. Jadi ini mapping ini menunjukkan insidence bagi kanser kolorektal di seluruh dunia. Dan kita lihat insiden itu tertinggi di kawasan negara-negara membangun seperti Amerika, kita lihat Kanada, Australia dan juga negara-negara Eropah. Dan juga lorikan yang
yang cerah itu berada di negara-negara yang tidak membangun seperti Afrika, Asia Selatan dan juga Timur Tengah. Dan jika kita lihat perbandingan slide ini ke slide berikutnya, ada tak keluar mapping merah sekarang? Okay, so mapping yang merah ini tadi adalah menunjukkan insiden, yang ini adalah menunjukkan mortality, kematian akibat kanser kolorektal. Jika kita lihat yang tadi, yang ini lorikan yang gelap ini banyak di negara-negara seperti Mongolia, Eropah Timur dan China. Dan juga China. Dan kita lihat negara-negara maju tadi yang ada insiden tinggi, tetapi dia punya insiden kematian tidak terlalu tinggi. Dan ini menggambarkan sebenarnya bahawa walaupun negara-negara itu insiden dia tinggi, tetapi dia punya kadar kematian adalah rendah. Itu mungkin disumbangkan oleh aktiviti screening yang efektif, rawatan yang efektif di negara-negara membangun. Dan nampak tak graf yang ini, yang berwarna merah dan kuning sekarang ni? Bergerak tak? Okey, bergerak. So yang ini graf menunjukkan perbandingan antara insiden dan juga mortality dari segi global lah. Kita lihat graf ini membandingkan negara-negara daripada high income dan juga low income. Dan sama juga macam tadi, kita lihat negara-negara high income yang atas itu memang dia punya insiden dia tinggi, dia punya insiden tinggi, tetapi dia punya kematian, jumlah kematian, insiden mortality tidak terlalu tinggi. Kalau kita turun ke bawah, negara-negara low income, middle income, dia punya insiden dan juga graf banyak itulah yang dia detect, banyak itulah juga yang mati. So ini menggambarkan direction, the way forward untuk Malaysia. Kita nak ke arah, of course lah, kita nak arah ke negara maju di mana kita detect awal, kita mungkin kesan lebih banyak, tetapi rawatan yang awal dapat kita berikan dapat mengurangkan mortality akibat kanser itu sendiri. Okay, dan ini adalah graf nampak graf 10 most common cancer in Malaysia keluar. Okay, graf ini menunjukkan daripada National Cancer Registry Report, dia menunjukkan 10 most cancer di Malaysia lah. Dan kita lihat perbandingan antara tahun 2002 ke 2016 ke 2017 ke tahun 2021, breast cancer masih lagi kekal sebagai kanser yang tertinggi, tetapi dari segi insiden dia dah nampak ada penurunan. Dan kanser kolorektal pula dia ada peningkatan berbanding previous cohort tu 13.5%, sekarang sudah jadi 14.1%. Dan kanser yang tertinggi ketiga adalah lung, trachea, bronchus, daripada pernafasan pun ada menunjukkan sedikit peningkatan. Jadi ini menunjukkan kepentingan lah kita memberi fokus pada saringan kanser kolorektal yang merupakan kanser antara kanser yang tertinggi dan menunjukkan trend peningkatan. Yang ni yang bawah selain daripada itulah ada leukemia, prostate, liver dan sebagainya. And graf ini pula menunjukkan incident rate bagi mengikut perbandingan gender, dan kita lihat terdapat peningkatan lah untuk kanser kolorektal dan menunjukkan peningkatan yang mana ada triangle merah itu ada peningkatan lah, ada peningkatan berbanding yang lain. Dan untuk wanita juga kita nampak incidence bagi kanser-kanser utama, kanser payudara dan juga kanser kolorektal juga telah menunjukkan peningkatan. Okey, graf ini menunjukkan perubahan risiko seumur hidup untuk seseorang itu menghidap kanser bagi lelaki di Malaysia, perbandingan antara Melayu, China dan India. Dan daripada graf ini didapati bahawa
risiko seumur hidup untuk lelaki mendapat kanser semakin tinggi, ya. Lebih kurang 1 daripada 8 lelaki akan ada risiko untuk mendapat kanser. Dan perbandingan bangsa menunjukkan lelaki Cina lebih ramai untuk mendapatkan lebih berisiko lah. 1 daripada 6 lelaki Cina berbangsa Cina ada mendapat kanser berbanding bangsa lain. Dan jika kita lihat untuk wanita pula, secara keseluruhannya memang nampak peningkatan, ya. Dari segi ketiga-tiga bangsa sudah meningkat dia punya kekerapan ataupun lebih ramai yang mendapat kanser berbanding 5 tahun pada sebelumnya. Dan quite interesting kalau kita lihat daripada graf ini, wanita India dia paling lebih tinggi mempunyai risiko berbanding bangsa lain untuk mendapat kanser, iaitu 1/7 wanita India ada risiko untuk mendapat kanser. Ini memberi gambaran sebenarnya walaupun ada sedikit perbezaan dari segi bangsa dan juga untuk mendapat risiko kanser, tetapi strategi kita dalam melakukan saringan memang saya lihat tak nampak perbezaan lah. Kita perlu buat pada semua. Okay. Data yang ini pula menunjukkan dari segi umur lah. Kita nampak umur yang bawah tu adalah umur yang lebih lanjut. Memang seperti yang kita sedia maklum, semakin berusia semakin tinggilah insiden untuk mendapatkan kanser. Tetapi kita nampak semakin banyaklah semakin banyak yang dikesan kadar insiden ini meningkatlah. Nampak yang biru gelap itu, insiden dia menunjukkan peningkatan yang semakin tinggi berbanding previous cohort. Dan ini pula menunjukkan dia punya staging lah. Staging, kalau kita lihat dari segi staging ini, 74% pesakit ni didiagnose pada stage yang lewat, iaitu stage 3 dan stage 4. Dan kita lihat data ini juga sama jugalah kalau kita bandingkan dengan wanita pun sama juga, 74% didiagnose quite advanced, stage 3 dan stage 4. Dan inilah yang kita ingin ubah, di mana kalau boleh kita ingin cuba untuk kesan kanser ini pada tempoh yang lebih awal. Senario di Malaysia tadi telah kita berikut saya ada beberapa graf lah menunjukkan perbandingan senario di Malaysia dan juga senario di Perak, yang mana satu kanser yang lebih tinggi. Kalau dilihat senario di Malaysia, yang pertama adalah breast followed by colorectal. Kalau kita tengok Perak pun sama breast followed by colorectal. Jika kita bandingkan by gender, lelaki dan juga wanita, di Malaysia colorectal nombor 1 dan wanita colorectal nombor 2. Bagaimana pula situasi di Perak? Kalau di Malaysia lelaki nombor 1 colorectal, di Perak colorectal adalah nombor 2 selepas trachea, bronchus dan lung. Untuk wanita sama, kekal nombor 2 selepas breast cancer. Kalau kita lihat dari segi kita dah selesai dari segi epidemiologi. Berikutnya saya ingin kongsikan untuk pencegahan bagi mendapatkan pencegahan daripada kanser ni lah. Kalau kita di public health, apabila kita bercakap dari segi pencegahan, kita ada this kind of framework lah, primary, secondary dan tertiary. Kalau primary prevention itu adalah sebelum mendapat kanser itu sendiri, dan untuk elakkan mendapat kanser itu sendiri, dari segi primary-nya kita perlu elakkanlah faktor risiko yang tadi. Jangan merokok, jangan elakkan pengambilan alkohol berlebihan, jaga berat badan dan elakkan obesiti. Dan dari segi pemakanannya, kita ambil lebih banyak makanan fiber, kurangkan pengambilan daging yang diproses. Iaitu dari segi primary, maksudnya sebelum kita dapat kanser itu sendiri. Untuk secondary prevention adalah mungkin kita tahu bahawa
kanser kolorektal tu berkembang secara perlahan. Sekunder ini bertujuan untuk detect dan buang polip sebelum dia menjadi kanser. So, sebab di sinilah peranan kita di kesihatan awam untuk mengesanlah untuk melakukan saringan dan melakukan aktiviti pencegahan sekunder. Kita detect kanser ini, kita cuba rujuk awal, buat scope dan remove the polip-polip yang ada kalau kita jumpa. Okay, dan untuk tertiary prevention pula, apabila orang tu dah dapat kanser, dia dapat kanser tetapi aim dia adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup, nak improve quality of life. Dan dari segi tertiary prevention ini kita nampak menurut kajian, kalau pesakit tu dah ada kanser dan tengah ada rawatan, dia kena stop merokok, dia kena hentikan pengambilan alkohol berlebihan, sebab kajian menunjukkan kalau dia terus merokok, dia punya rawatan tidak akan berkesan. Dan kajian juga menunjukkan kalau walaupun dia dah dapat kanser tetapi dia cuba untuk aktiviti fizikal, dia akan improve dengan quality of hidup. Dan begitu juga dengan suplemen vitamin D. Okay? Sebab itu pesakit-pesakit, tak kira dalam sakit kanser ke sakit lain, kita perlu galakkan mereka untuk keluar daripada rumah. Walaupun mereka tidak sihat, jangan terperap saja di dalam rumah, sebab the source of vitamin D ni yang utama, yang paling murah, yang paling mudah kita dapat adalah daripada matahari pagi. Sebab itu kalau tidak sihat, kita minta dia, kita bawa pesakit tu naik wheelchair, kita letak di luar supaya dia dapat exposure daripada matahari pagi. Okey, ada beberapa persoalan lah yang mungkin tertanya-tanya di kalangan audiens. Tak gerak slide ya. Dan yang mungkin tertanya di kalangan audiens, adakah betul ke pengesanan awal kanser ini benar-benar dapat mengurangkan kematian? Dan bila kita lihat sebenarnya macam kita tahu bahawa dia memang berkembang secara perlahan, dan kajian menunjukkan kalau kita buat saringan berkala dapat mengurangkan mortaliti sehingga 50%. Dan kajian juga menunjukkan bahawa jika kita detect kanser ini, kolorektal daripada peringkat awal stage 1 dan stage 2, dia punya kelangsungan hidup untuk hidup lebih panjang, lebih daripada 5 tahun, melebihi sampai 90%. Soalan yang kontroversi yang berikutnya adalah mungkinlah ada yang tertanya mengenai daging mentah. Bagaimana risiko untuk pengambilan daging mentah untuk mendapatkan kanser kolorektal. Dan meta-analisis telah menunjukkan bahawa pengambilan tinggi daging merah lebih daripada 100 gram per hari dapat meningkatkan risiko kanser kolorektal sebanyak 17 hingga 20%. Dan especially kita fokuskan kepada daging proses lah, dan daging proses. Tetapi dari segi nasihat pemakanannya, cadangan yang disarankan oleh WHO dan juga pakar adalah janganlah kata tak boleh ambil langsung, dia lebih kepada hadkan, kurangkan pengambilan daging merah pada 3 hingga 4 hidangan seminggu. Dan kalau boleh kita ambil daging yang fresh lah, bukan daging proses macam nugget, burger dan sebagainya. Dan untuk kurangkan risiko tu kita combinekan, sebab itu kalau kita makan macam makan steak ke, makan yang ada daging semua, dia kena ada kombinasi sayur, dia kena ada kombinasi buah-buahan supaya dia dapat kurangkan risiko. Kemudian kita gantikanlah, ambil protein yang lebih sihat seperti ikan, ayam, kacang dan juga tahu. Boleh buka suara. Malah aku nak dengar. Saya ingin tamatkan sesi saya pada petang ini dengan memberi sedikit input berkenaan dengan sambutan Hari Kanser. Sambutan Hari Kanser.
Sambutan Hari Kanser disambut 4 Februari lah, 4 Februari pada awal bulan ini dengan tema United by Unique. Dan tema ini bagi saya is quite unique lah, quite berbeza berbanding tema-tema sebelum ini, lebih kepada prevention, pencegahan awal, saringan awal. Tetapi kalau kita lihat tema kanser pada tahun ini, dia lebih kepada ada banyak elemen yang empati, empati kepada pesakit, empati kepada keluarga. Dia bukan untuk kanser itu, dia bukan sebagai sekadar diagnosis, tetapi tak keluar masalah tak, kenapa tak keluar slide tu? Tadi tu share slide. Okay. Tadi maaf ada sedikit ralat tadi tak keluar. Sini apa? Dah, sini. Keluar? Ya, Facebook dia lagi. Okay. Dan dia ada menunjukkan bahawa setiap individu tu dia ada keperluan yang berbeza. Dia ada cerita, setiap diagnosis kanser tu dia ada cerita sendiri. Dia ada setiap diagnosis yang dikeluarkan tu dia ada setiap orang tu ada cerita yang tersendirilah. Dan aim kita adalah untuk mengurangkan beban, memastikan rawatan dia berjaya dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Dan saya ingin kongsikan sedikit lah sebelum tamat. Saya sendiri dalam tempoh 5 tahun ini, saya sendiri telah kehilangan 3 orang. 2 orang family member dan seorang rakan rapat disebabkan kanser. Dan kita lihat bahawa impact dia bila kanser ini bukan kepada family member, kawan-kawan dan doktor dan juga penjaga itself. Dan bercakap pasal perasaan itu kita tidak boleh nafikan perasaan pesakit, family member apabila mendapat tahu ada kanser. Kekecewaan, kesedihan itu pasti ada apabila diberitahu ada kanser. Dan keberanian lah, kita perlu appreciate keberanian pesakit itu untuk meneruskan rawatan. Because rawatan itself adalah sesuatu yang sangat mencabar yang perlu dilalui oleh pesakit kanser. And as a healthcare worker, sebagai doktor dalam keluarga, melihat family member, melihat rakan bertarung untuk melawan penyakit ini adalah satu yang sangat memberi inspirasi. Sebab kalau saya tak rasa kita ataupun saya sendiri sekuat itu untuk mereka berjuang. Dan proses rawatan itu bukan sekadar fizikal tetapi melibatkan mental lah. Dan di sinilah kita lihat peranan family members, keluarga di tempat kerja untuk memberi sokongan. Dan tapi saya lihat bila berlaku perkara ini dalam keluarga, dalam tempat kerja, baru kita menghargai, kita dapat hargai orang sekeliling kita, kita hargai keluarga yang sedia ada, kita hargai orang yang masih hidup. Kita akan hargai setiap momen, kita akan hargai setiap hari kita sihat, mampu datang bekerja, kita bercuti dengan keluarga. So itu adalah yang saya belajar dalam tempoh 5 tahun ini, bagaimana kita perlu menghargai kehidupan sekarang. Okay, kanser mungkin mengagut nyawa yang kita sayang, mungkin orang yang kita sayang itu dah tak ada, tetapi dia tidak mampu memadamkan kenangan, kasih sayang dan kekuatan yang mereka tinggalkan dalam hati kita. Okey, dengan itu saya tamatkan pembentangan saya kembali kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Firdaus di atas perkongsian itu tadi. Seperti ini kita akan kepada panel yang kedua. Dr. Sebentar sebentar kita tunggu untuk kita masuk. Untuk pengetahuan
link kehadiran kita akan bawa selepas kita ke topik ni. Boleh eh? Penuh, room dah penuh. Ya. Layan dulu. Sekejap Okey, sabar. Link kami akan bagi. Okey, mereka dapat saja semua. Dengar, tadi suara ada lag ke? Ada lag tak suara tadi? Suara saya sekarang dengar tak? Clear tak? Jelas Jelas, sebab tadi jelas, macam komen jelas. kan. Tadi komen macam ada lag. Sekarang okey Sekarang jelas. Tadi ada lag sikit lah. Jelas. Alright. Sekejap. Okey. Sebab kita punya kepada rakan-rakan yang nak masuk tu, sebab kita punya participant dah full over 500. So boleh tengok dekat FB PKD Hilir Perak. Mana yang terlepas tadi tu. Mana sahabat-sahabat yang tak boleh masuk tu boleh tengok dekat Facebook PKD Hilir Perak. Hilir Perak. Sebab sekarang room okey, room sekarang dah penuh Sorry. Sekejap saya share. Macam nama aku Saya ada kan? share link sekejap Dah aktor ni. Dulu aku dengar macam ni pak. Okey, sementara saya tunggu sekejap link pendaftaran kita akan bagi lepas panel kedua nanti. Puan Syariman. Puan Syariman dari mana Puan Syariman? Siapa KA ni kan? Terima kasih saya tengok ada yang ada daripada Sarawak. Terima kasih di atas support tuan-tuan puan sekalian. Pendaftaran ada, jangan risau. Pendaftaran kita akan bagi sekali dengan sijil. Jangan risau Okey. Right. So sekarang saya akan jemput Dr. Satya Devi. Masukkan slide dia dulu. Okay, orang Sarawak, Puan Esther. Thank you Puan Esther. Dengar Dengar. Alright. PKD Muar, orang Johor. Terima kasih orang Johor. Orang Sarawak pun ada. Dari offshore pun ada offshore ni. Offshore pun ada. Okey, bagus bang. Terima kasih bang. Okey, saya doktor dah sedia doktor? Okey, alright. Tanpa membuang masa dijemput Dr. Satya Devi untuk menyampaikan topiknya. Okey, dipersilakan doktor. So, saya Dr. Satya. Hari ini saya akan present on cancer colorectal lah. Saya punya presentation ni mainly saya akan present on saringan lah. Okay, so sebab tadi Dr. Firdaus dah present on epidemiology dan faktor risiko lah. I just go through my slides lah. Okay, so Okay. So saya akan cakap tentang pengenalan epidemiologi, faktor risiko, tanda dan gejala dan macam mana nak buat saringan lah. Okay. Is my slides moving? Okay, dah. Tengok tak rasa. Itu lag. Dia ikut. Apa macam ni? Wow. Must go down, is it? Okay. Okay. So cancer colorectal is a cancer usus besar. Okay, so cancer colorectal is consists of cancer usus besar dengan rectum lah. Okay. Rectum tu dubur
Set off. Okay, dah. Okay. So penyakit ni boleh detect melalui saringan lah. 70 sampai 90% kanser kolorektal bermula daripada polip yang bersaiz kecil dan bukan kanser. So kenapa kita kena buat saringan? Supaya kita boleh detect kanser ni daripada awal. So So I will go to my next slide lah. So this yang ini menunjukkan bahagian yang kita boleh dapat kanser lah, usus besar dengan kita punya rectum. Okay, apa tu polip sebenarnya? Okay, polip itu satu abnormal cell growth daripada usus, daripada inner layer of the usus lah. So kenapa bila kita buat saringan, okay, so kita boleh detect we call it precancerous ataupun precursor of the cancer, which is kita punya polip. Okay, ada beberapa jenis polip. Bukan semua polip itu precancerous. Bermakna, for example, salah satu jenis polyps, adenomatous polyps. Yang ini precancerous. Satu lagi hyperplastic polyps ataupun inflammatory polyps. Polyps jenis macam ini selalu benign, bermakna tak selalu cancer, tapi kalau dia size dia lebih daripada 1 cm, need frequent monitoring, bermakna yang itu boleh jadi kanser. Dan polip jenis lain like sessile polyps ataupun serrated adenoma ni kebanyakan most of the time dia precancerous, bermakna yang polip jenis macam ini boleh jadi kanser kalau kita tak detect awal. So faktor-faktor yang kita perlu mengambil perhatian bila when comes to polyps ataupun risk of recurrence, bermakna polyps tu boleh jadi balik dekat usus walaupun kita dah buang. Faktor-faktor tu, the slides I cannot go because it's like okay, first okay, I can oh no, because okay, tapi it's okay. First kita kena tengok size. Kebanyakan polyps kalau dia lebih daripada 1 cm memang perlu monitor lebih rapatlah dan perlu buat saringan kerap sebab dia boleh jadi kanser. And numbers, kalau polip itu ketumbuhan ini dekat usus lebih daripada 2 ataupun 3 pun kita kena jaga juga. Histologi bermakna macam tadi saya cakap, polyps yang macam adenomatous polyps, serrated polyps ni boleh jadi cancer in the future lah. Dan kalau polyps tu located in the proximal part, bermakna lagi dekat macam transverse colon tu, boleh jadi cancer juga. Proximal bermakna lagi atas lah bahagian usus. Dan satu lagi, male gender with large adenomas, bermakna lelaki yang ada polyps yang lebih daripada 1 cm dan yang itu macam polip jenis adenoma pun perlu lebih di frequent screening ni. Dan kalau kita ada history, bermakna dalam keluarga kita ada yang ada colorectal cancer, bermakna first degree ataupun second degree relative, ibu bapa ataupun datuk nenek ke ada cancer colorectal, kita boleh what do you call that, kita pun boleh dapat juga dan perlu
saringan yang lebih kerap. Okay. So information ni saya ambil daripada kita punya guideline lah. So colonoscopy should be offered to patient after removal of adenomatous polyps every 10 years for low risk dan every 3 years for high risk patient for colorectal carcinoma. Kalau masa mereka buat kolonoskopi dan mereka dapat tahu ada polyps itu dibuangkan, dan polyps itu kalau jenis yang adenomatous polyps ataupun polyps kita ada faktor risiko yang tinggi, memang perlu kolonoskopi lebih kerap, which is every 3 years ataupun every 10 years. In low risk patient. Yang faktor risiko tu nanti saya akan terangkanlah apa tu low risk, apa tu high risk. So these are the polyps lah. Okay. Kalau kita buat kolonoskopi, bila kita buat scope, kita boleh nampak ketumbuhan precancerous ni macam ni lah. Dia boleh pedunculated polyps bermakna polyps yang ada macam ni, ataupun flat polyps ni, these are the sessile ataupun what do you call that, serrated polyps lah. Dan ada polyps yang banyak dalam usus macam familial adenomatous polyposis, itu salah satu penyakit hereditary yang boleh ada banyak-banyak polyps dalam usus. Okay, so these are the colonoscopy pictures lah, sigmoid colon cancer, yang ini sudah jadi cancer. Okay. Tadi Dr. Firdaus dah terangkan tentang epidemiology. So globally bermakna dalam dunia memang cancer ketiga tertinggi lah. So I'm not going to go through these slides lah. Okay. Okay, so I will roughly cakap tentang faktor risiko. So kita ada dua jenis faktor risiko, kita which is non-modifiable, bermakna kita tak boleh buat apa-apa tentang itu. Okay? Salah satu je sejarah keluarga terdekat lah mempunyai polip colorectal ataupun kanser colorectal. Bermakna dalam highly keluarga ada kanser ataupun dia pernah ada polyps, kita pun boleh dapat juga. Ataupun kita seorang pesakit yang ada radang usus seperti ulcerative colitis ataupun Crohn's disease. So penyakit macam ini boleh meninggikan risiko untuk dapat kanser usus. Dan hereditary ataupun genetical diseases lah yang ada kaitan ataupun meninggikan risiko untuk dapat kanser colorectal seperti familial adenomatous polyposis, Lynch syndrome ataupun hereditary non-polyposis colorectal cancer. Ada banyak genetical diseases yang tadi saya mention yang boleh meninggikan risiko untuk dapat colorectal cancer. So pesakit-pesakit yang ada risiko, yang ada hereditary cancer penyakit ni akan membuat kolonoskopi setiap setahun ataupun 2 tahun sekali. Dan juga peningkatan usia pun meninggikan risiko untuk dapat colorectal cancer. Okay, modifiable what do you call that? Modifiable faktor risiko adalah yang kita boleh buat modification, bermakna kita boleh buat sesuatu untuk turunkan faktor risiko. For example, obesity lah. So bila kita ada obesity ataupun berat badan yang tinggi, kita boleh ambil tindakan untuk turunkan berat badan untuk kurangkan risiko untuk dapat colorectal cancer. Diabetic dan insulin resistant. So what do you call that? So kalau kita jaga kita punya pemakanan, kita boleh mengelakkan daripada dapat kencing manis dan insulin resistance. Okay, rate and process meat. So yang ini pun salah satu faktor risiko juga. Tapi yang ini macam tadi Dr. Firdaus terangkan, kita kena kurangkan pengambilan
red meat ataupun processed meat macam sausage, burger, all these nuggets, makanan yang dalam tin semua boleh meningkatkan kanser usus walaupun there's no strong evidence lah yang mengatakan benda-benda macam ni boleh meningkatkan risiko untuk dapat kanser usus, tapi most of the time penyakit makanan macam ni memang tak digalakkan untuk ambil. Okey, dan satu lagi smoking lah. Smoking boleh menyebabkan dia boleh meningkatkan risiko untuk dapat colorectal cancer jugalah. So smoking ataupun merokok boleh meningkatkan risiko untuk dapat kanser paru-paru juga, dan ada banyak penyakit dia boleh meningkatkan risiko untuk dapat banyak penyakit. So smoking kalau boleh kena berhentilah. And alcohol. So ambil alkohol pun boleh meningkatkan risiko untuk dapat kanser usus. Okay, so now sekarang saya nak cakap tentang tanda dan gejala. Okay, so tanda-tanda yang kita perlu risau. Okay, fatigue bermakna rasa letih. Perectal bleeding. Perectal bleeding bermakna pendarahan daripada dubur. Okay. Mucoid stool. Mucoid stool bermakna kita dapat macam lendir ataupun mucus bila kita buang najis lah. Okay. Then loss of weight ataupun appetite. Kehilangan berat badan dan kehilangan selera makan. Abdominal discomfort, setengah orang boleh dapat sakit dekat perut ataupun dia rasa tak selesa dekat perut kembung. Semua tu perlu jumpa doktor dan perlu mengambil perhatian lah. Okay. Then altered bowel habit. So tiba-tiba kita dapat, okay, selama ni kita dapat kita punya pembuangan najis tu okay, tiba-tiba and for physiotherapy, they need to do a range of motion exercise, importantly to prevent contract. Someone is talking in the back. Okay. So altered bowel habit bermakna okay, selama ni kita punya pembuangan najis tu okey, tiba-tiba kita dapat sebelit ke ataupun tiba-tiba kita punya pembuangan najis tu jadi macam cirit ke ataupun consistency of the najis itu tukar. So all these are tanda-tanda yang tanda-tanda bahaya yang perlu ambil perhatian lah. Then tenesmus. Tenesmus bermakna walaupun kita sudah buang najis, kita rasa macam masih kita belum buang. Dan tanda-tanda macam penyakit anemia, kekurangan darah merah dalam badan lah. So why we are getting anemia, kekurangan darah dalam badan sebab kadang-kadang bila kita ada kanser usus ataupun polyps, darah boleh keluar ikut kita punya najis walaupun kita tak boleh, walaupun kita tak nampak. Dan perianal symptom bermakna simptom-simptom yang kita dapat dekat kita punya anal region lah, macam gatal, sakit, tak selesa dekat tempat dubur. Okay. Then palpable abdominal ataupun anal rectal mass bermakna kita boleh rasa ada ketumbuhan dekat tempat dubur yang kita buang najis lah. Okay, so these are the tanda-tanda bahaya ataupun red flag sign lah yang bila kita ada tanda-tanda macam ni, perlu jumpa doktor. Okay, now I'm going to talk about saringan. Okay, bukan semua kanser kita boleh buat saringan. Okay, so macam kanser cervix kita ada saringan untuk detect awal. Breast cancer kita ada saringan untuk detect awal lah. So then now is colorectal cancer. Kenapa kita perlu kita perlu buat saringan awal supaya kita boleh detect kanser itu dari tahap yang awal dan boleh rawat. So go to the saringan lah. Okay.
ini satu algoritma lah. Okay, so assess patient for symptom of CRC bermakna first, bila pesakit datang dekat kita, kita perlu tanya apakah simptom-simptom yang pesakit itu ada. Okay, so then, okay, let's say pesakit tak ada simptom apa-apa, dan kita kena stratify risk of family history. Bermakna kita perlu tanya dekat pesakit, ada tak dalam ahli keluarga siapa-siapa ada kanser colorectal ke ataupun polyps. Okay, then we have to lepas kita re-stratify, kita boleh let's say pesakit itu tak ada tanda-tanda simptom apa-apa, pesakit itu tak ada ahli keluarga yang ada kanser, kita stratify them as a average risk lah. So untuk pesakit macam tu, kita offer immunofecal occult blood testing, which is IFBOT. IFBOT tu satu cara untuk detect pendarahan dalam najis, yang bila ada pendarahan dalam najis bermakna pesakit itu mungkin ada risiko untuk dapat kolon kanser ataupun mungkin ada ketumbuhan yang abnormal. So pesakit macam itu kalau ada detected darah dalam dia punya yang fecal occult blood test tu, kita perlu rujuk pesakit itu untuk buat kolonoskopi. Okay, so algoritma ini, okay, bila pesakit datang dekat kita, these are the symptom ataupun sign yang macam tadi saya cakap tu, kita perlu tanyalah, ada tak ada pendarahan daripada rectal bleeding, bermakna pendarahan daripada tempat dubur, ada tak mucus ataupun mucoid stool, kehilangan berat badan yang mendadak ataupun kehilangan appetite, sakit perut ataupun perut tak selesa, kita ada macam constipation ataupun sembelit, tenesmus. So bila kita tanya simptom-simptom macam ni, lepas itu kita kena ambil history daripada pesakit lah. Fokus history bermakna macam tadi saya cakap, lepas kita ambil tanya benda-benda macam ni, lepas itu kita perlu buat physical examination, kita ambil berat, lepas tu check perut dia, lepas tu kita kena buat digital rectal examination, bermakna check dia punya tempat dubur dan buat proktoskopi, tengok ada tak ketumbuhan apa-apa yang kita boleh detect, lepas tu buat blood test dan kita perlu rujuk ke hospital kalau ada tanda-tanda bahaya lah. Okay. So apa tu saringan? Saringan itu bermakna untuk mereka yang kita buat saringan untuk pesakit yang tak ada tanda-tanda bahaya ataupun tidak bergejala lah. Okay. Okay. So apakah metod saringan yang kita boleh buat? Salah satu fecal occult blood, bermakna detect fecal occult blood itu salah satu test yang boleh detect darah yang kita tak boleh nampak secara mata kasar dalam kita punya najis. Okay, so test ini kita perlu buat setiap setahun sekali. Okay, dan ada test yang kita panggil stool DNA test tu. Stool DNA test tu it is not available most of the centers, dan dia akan detect DNA yang macam genetical DNA yang tak normal dekat kita punya najis, dan test ini perlu buat 3 tahun sekali. So it is not widely available and it's very sensitive test, tapi unfortunately it's not widely available, so kita selalu tak buatlah yang ini. Okay, yang gold standard untuk detect cancer adalah kolonoskopi yang kita buat 10 tahun sekali lah. Okay, dan CT colonography where we do every 5 years once.
Okay, so sekarang saya nak fokus kepada ujian najis FOBT ataupun fecal occult blood test yang selalu kita buat dekat klinik kesihatan lah. Okay, ujian ini dijalankan untuk mengesan darah di dalam najis. Macam tadi saya cakap lah. Dan ujian ini adalah mudah dan boleh dijalankan di klinik kesihatan. Kebanyakan klinik kesihatan sekarang memang kita offer test ini untuk buat saringan colorectal cancer. Okay. Okay. So apa yang kita perlu buat? Okay, anda perlu mengambil sedikit sampel najis anda dengan menggunakan alat yang disediakan dan mengembalikannya kepada makmal di klinik lah. Okay, so sampel najis akan diperiksa untuk melihat kewujudan darah di dalam najis. Sekiranya ada darah dalam najis tu, anda akan dirujuk kepada pemeriksaan lanjut iaitu kolonoskopi. Okay. So these are the test kit lah. So dia ada alat untuk kumpulkan sedikit najis dan kita kena masukkan dalam tube tu dan kena bagi balik dekat makmal lah. So they will do the test there and then the result akan dibagi tahu kepada pesakit. Okay, so yang IFBOT ni sangat-sangat what do you call that, senang untuk dibuat sebab tidak perlu membuat perubahan diet pemakanan. Sebelum ini kita buat yang ada satu lagi test kita panggil GOIC fecal occult blood test. Yang itu perlu kita buat macam elakkan makanan daging merah ataupun sebab yang itu boleh bila kita ambil daging merah ke apa-apa sebelum kita ambil sampel stool tu, yang itu boleh bagi false positive result lah. Tapi yang IFBOT ini memang tak ada perlu buat apa-apa perubahan dalam pemakanan. Okay. So anda tidak mengambil sampel jika mengalami buasir berdarah atau menstruasi lah. Okay, these are the langkah untuk mengambil. So sebelum kita buang najis tu, kita perlu letak satu tisu ke ataupun newspaper. Kena buang najis tu atas newspaper ataupun tisu tu. Lepas tu pakai yang alat yang sudah disediakan untuk collect the sample. Just ambil sedikit sampel, masuk dalam botol dan bagi balik kepada makmal. Okay, so lepas mereka buat test, okay, in case kalau ada pendarahan ke, mereka akan rujuk ke hospital untuk buat kolonoskopi. Yang ni buat sendiri. Hello, dengar suara ya? Hello? Hello? Dengar. Testing? Okay. Bena cakap. Dengar. Can okay. So ujian sigmoidoskopi. Can Okay. So apa perbezaan antara ujian sigmoidoskopi ataupun kolonoskopi? Sigmoidoskopi itu boleh tengok bahagian rektum dan bahagian sigmoid kolon lah. Okay, tak boleh tengok usus besar keseluruhan.
Tapi ujian kolonoskopi itu kita panggil dia gold standard untuk detect colon cancer dan juga polyps. Dan boleh tengok semua bahagian usus kita. So masa mereka buat kolonoskopi, kalau mereka detect ada polyps ke apa, mereka boleh buang polyps itu dan boleh hantar untuk histopatologi lah untuk tengok apa ada tak polyps tu polyps yang berbahaya ataupun tidak lah. So memang untuk detect awal memang kolonoskopi is a gold standard lah. Jawab dia Okay. dalam. So I nak sentuh sedikit. Ini aku nak tunggu gelang tu. Okay. So I just nak sentuh sedikit atas CEA test ni sebab kebanyakan pesakit bila mereka pergi buat blood test, CEA test ni mereka selalu buat lah. So CEA test ni salah satu tumor marker yang boleh kita buat untuk detect, tapi yang ini boleh present dekat kanser-kanser lain juga. Okay, so CEA bukan salah satu test untuk detect colorectal cancer. It's not like a screening tool sebab yang ini boleh what do you call that, boleh detect dekat kanser-kanser lain juga. So selalu kita galakkan pesakit buat CA test ni in case kalau kita sudah ada colorectal cancer, so you go and do a CA tumor marker ni untuk tengok treatment response lah, bukan untuk detect colorectal cancer. Okay. So tadi macam saya cakap, how to risk stratify based on the sejarah keluarga lah. So bila kita tak ada mempunyai what do you call that, tidak mempunyai sejarah keluarga dan juga kita umur lebih daripada 50 tahun ataupun 50 tahun, kita we will categorize them into average risk. So moderate risk adalah pesakit yang ada sejarah keluarga. So if more than salah satu ahli keluarga terdekat ataupun first degree relative lah, which is our ibu bapa, adik-beradik ada colorectal cancer, ataupun more than one second degree relative, kita punya datuk ke nenek ke ada colorectal cancer. So mereka falls into the moderate category lah. So pesakit yang ada risiko tinggi bermakna sejarah sendiri kita ada sejarah polyps ataupun kita ada masalah kesihatan macam ulcerative colitis ke, Crohn disease ke, ataupun pesakit yang ada genetical hereditary diseases macam familial adenomatous polyps, semua ni mereka categorize into high risk lah. So most of yang tadi saya cakap yang IFBOT tu selalu kita offer kepada pesakit yang ada average risk. Okay. This is the same thing yang tadi this one lah. So pesakit yang moderate risk ataupun high risk ni perlu buat kolonoskopi. Okay. Masuk video ni So bila kita saya nak this one. My slide is moving, right? Nampak penting. Okay. So pencegahan. Okay. So I just nak sentuh sedikit atas pencegahan lah. So macam mana kita boleh cegah daripada dapat colorectal cancer? One, kita perlu buat saringan. Okay, so saringan itu macam saya cakap yang very simple, tak apa, it's non-invasive. Just need to collect your stool, which is your IFBOT, yang you sepatutnya buat daripada umur 50. So
anda boleh pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan dan start your screening lah. Just need to ambil stool sample dan bagi collect and bagi dekat makmal dan mereka akan bagi tahu result. So kalau ada pendarahan ke apa-apa, memang perlu pesakit itu perlu rujuk ke hospital untuk buat kolonoskopi ataupun sigmoidoskopi lah. Okay. Dan apa lagi kita boleh buat? Okay, so makan diet yang seimbang, yang sihat. So memang perlu ambil makanan yang high in fiber. Okay, elakkan daging merah dan makanan yang diproses dan terlalu banyak makanan yang macam what do you call that, makanan daging yang hangus ataupun barbecue lah. Yang itu semua ada we call it carcinogens yang boleh tinggikan kita dapat meninggikan risiko untuk dapat kanser kolon. Okay, elakkan gaya hidup yang tidak aktif. Okay, so memang perlu ada untuk elakkan obesity, memang perlu exercise lah, dan lagi berhenti merokok, pengambilan alkohol. So kekalkan berat badan yang sihat dan macam tadi saya cakap, menjalankan ujian saringan mengikut keperluan lah. So IFBOT ni memang perlu buat setahun sekali, boleh buat dekat klinik kesihatan yang berdekatan lah. Why it's setahun sekali? Sebab dia punya what do you call that, sensitivity dan specificity itu macam 60 sampai 70% saja. So memang perlu buat setahun sekali untuk detect kanser ataupun polyps awal. So itu sahaja daripada saya, dan nak tanya apa-apa soalan boleh. Okay, terima kasih doktor. Okay, boleh. Yeah, right. Ada apa-apa soalan yang ingin diutarakan kepada panel? But the bowel sound is quite active. Till make it uncomfortable. Active bowel. Yang satu soalan ni, active bowel sound. So far I don't think so. Active bowel sound is a sign of a colorectal, but if let's say tak ada red flag sign, macam tak ada constipation, diarrhea, abdominal pain, if the patient is about 50 years and above, you can ask the patient to do IFBOT first lah. Nur Ashikin punya soalan lah. So her soalan is, one patient complained of active bowel sound. Even though he's not having watery stool or diarrhea, but the bowel sound is quite active till make him uncomfortable. Besides that, bowel sound does not necessarily happen while empty stomach, but during eating a meal and done having a meal also. Okay, so I don't think so. It's a sign of colorectal cancer. But you have to ask other sign also, like a patient itu ada alteration in the bowel habit, like a diarrhea or constipation, rectal bleeding, weight loss, poor appetite, then others. If no means, you can ask the patient to do IFBOT first lah. Then kalau if let's say ada occult blood ke apa, then you can refer for colonoscopy. Ada soalan lain? Saya dan anak saya kerap bosir dan berdarah dalam setahun. Oh, okay. Kalau pesakit ada kanser kolorektal, mereka akan ada sesak nafas.
Yang mana? Hemorrhoid, a risk factor for future. Okay. Hemorrhoid is not a risk for to get the what do you call that, the colorectal cancer lah. Tapi but you have to make sure it's just a rectal bleeding. I mean what do you call that it's a hemorrhoid lah. Tapi kalau hemorrhoid itu memang it's a bleeding hemorrhoid, risiko untuk dapat kekurangan darah like anemia is there lah. So but yeah, if you're not sure whether the bleeding is because of a hemorrhoid ke apa, memang you have to see the doctor, buat proctoscope, dan memang you have to make sure that it's a bleeding, it's a hemorrhoid lah. Because rectal bleeding is what do you call that? It's a sign of a it's a what do you call that? It's a sign of a symptom untuk salah satu symptom juga. So kita tak tahu bleeding itu disebabkan oleh hemorrhoid ke ataupun disebabkan oleh polyps ke ataupun cancer. So you have to see the doctor. Make sure it's just it's a hemorrhoid lah. If you ask me, kalau pesakit itu macam usia lebih daripada 50 ataupun 60 ada rectal bleeding tu, I have to I will advise the patient to see the doctor. Ada soalan lagi. Huh? Clear tak suara doktor tadi? Dengar tak? Ada soalan lagi? Okay, so abang saya telah diagnose cancer rectum stage 4 dan telah meninggal dunia selepas 2 bulan. Soalan, saya perlu buat saringan IFBOT atau boleh terus? Okay, Encik Mary Paul, anda terus boleh buat colonoscopy, tak perlu go through the IFBOT sebab your brother is your first degree relative, so you memang perlu buat colonoscopy. Umur saya 46 tahun. So kalau Encik dah umur 46 tahun, Encik boleh buat colonoscopy daripada umur 40 lah. So by right now you have to do your colonoscopy. You don't have to do yang IFBOT tu. IFBOT tu untuk pesakit yang tak ada gejala dan macam tak ada sejarah no family history lah yang ada colorectal cancer. Yang Saliza Sarwan tu dia takut nak buat rawatan. Ada apa yang kata tu? Saya takut nak buat rawatan seterusnya. Saliza siapa? Saliza Sarwan. Dia kata dia takut nak buat rawatan. Saya hospital dah buat saringan stool dan result dia positif. Saya takut. Yang atas sudah jawab ke? Tak, dah jawab? Dah. Di mana? Fakulizat. Saya dah buat saringan kanser umur 40. Cik, tak ada tapi sekarang perlu asyik sakit. Kenapa ya? Okay, kalau Encik takut Farul Rizal kan, so sakit perut tu ada banyak sebab, so memang perlu jumpa doktor dan check lah kenapa ada sakit perut. So sebab saringan itu dia perlu buat setahun sekali, yang IFBOT ni perlu buat setahun sekali. So walaupun sekali dah negatif, dia boleh positif juga kalau buat
the next time lah, the next year. So bukan semua IFBOT je positif akan jadi kanser. Bukan macam itu. So bila kita buat saringan, walaupun dia jadi positif tu tak bermakna kita ada kanser ataupun polyps. Sebab tu mereka akan buat kolonoskopi ataupun sigmoidoskopi untuk tengok ada tak yang positif occult blood test tu disebabkan oleh faktor lain ke ataupun ada pre-cancer growth ataupun cancer. Okey, terima kasih dia ucapkan. Saya harap itu adalah soalan yang terakhir lah sebab kami terpaksa untuk masa menceburi kita. Jadi kami terpaksa berhenti untuk setakat ni saja. Tapi terima kasihlah saya ucapkan kepada semua kerana sudi untuk mendengar webinar ini. Okey. Saya berharap semua dah dapat link yang diberikan itu tadi untuk pendaftaran dan kita akan terus bagi sijil. Semua dah dapat sijil Semua dah dapat Okey. Dan untuk recording ni boleh tengok dekat Facebook lah sebab kita memang siarkan kepada FB Live juga. Okey. So boleh tengok dekat sana. Okey, sebarang informasi. Jadi mohonlah jadi semua untuk like dan follow kami punya Facebook Pejabat Kesihatan Daerah Negeri Perak. Dan itu sahaja daripada kami. Terima kasih juga kepada panel kita, Dr. Muhammad Firdaus dan Dr. Sadiah Devi di atas perkongsian yang begitu bermakna pada petang ini. InsyaAllah pada masa yang sama kita akan adakan jugalah sesi webinar untuk pada masa hadapan. Mohon follow dan link. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Minta tolong share link balik-balik boleh tak? Boleh. Sekejap Kita kena tunggu sini 1 hour before. Boleh. Okey, dah dapat ke link? Saya ada share link. Ada? Dah dapat. Ada? Alright, sijil dah dapat. Sijil dah dapat. Sijil dah dapat lah. Yang itu hari dah dapat. Dapat dah Terima kasih banyak. Okey, alright. Terima kasih semua Okey, saya bagi masa dalam 5 minit lagi lah saya buka, lepas tu saya akan close linknya. Kalau ada yang terlepas boleh buka link dekat Facebook lah, dekat situ pun kami ada sertakan jugalah link pendaftaran bersedakan dengan sijil Buat lagi InsyaAllah, terima kasih. Doktor. Ya, saya ni buka lagi kamera sikit. Thank you. Nampak tak? Tak nampak suara saya. Buka lagi kamera sikit. Orang Teluk Intan, hospital Teluk Intan tengok sikit. Ni Oh, okey. Thank you. Alright. Akan nak check dulu baru ada ke tak ada. Okay, terima kasih. Bye.